Ada amalan kita yang banyak, tapi hati kita masih berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dalam bulan Syaban ini tuan-tuan, kita bukan sekadar menambah amalan, tetapi mesti juga membersihkan hati. Kita belajar untuk memaafkan, lepaskan dendam-dendam yang ada dan baiki hubungan kita sesama manusia. Kerana hati yang berantakan menyukarkan kita merasai indahnya Ramadan. Dan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah menyumbang dan menyokong perjuangan Al-Quran, saya ucapkan jazakumullahu khairan kathira. Semoga Allah balas dengan keberkatan rezeki, ketenangan hati dan pahala yang berterusan. Amin ya rabbal alamin. Moga Syaban ini menjadi persediaan yang ikhlas supaya Ramadan nanti kita masuk dengan hati yang hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.